Guys, hari ni customer minta datang ke area Batu Cave untuk cuci kereta Velfire dia. Kereta ni dia guna untuk bawa makanan, jadi dia nak bersihkan dan buang semua keturunan lipas yang selalu merayap dalam kereta. Customer cakap, saya tak pernah buat detailing lagi sejak beli dulu, so saya fikir dah sampai masa untuk buat detailing. So dalam package full detailing ni dah termasuk sekali dengan cuci seat jenis leather atau fabric cushion, cuci kapet, headliner bumbung, dashboard, boot belakang. Lepas dah siap semua, kalau ada masalah lipas, kita akan letak sekali dengan ubat peracun lipas. So untuk full detailing ni kita akan buat sekali dengan premium car wash, cuci rim dan tayar, cuci kereta. Lepas tu kita reblack, hitamkan semula plastik trim yang dah pudar, dan last sekali kita akan apply waxing untuk kilatkan kereta. So kalau korang ada masalah kereta kotor dan korang tak tahu nak hantar kat mana, atau korang malas nak keluar rumah, korang boleh klik link dekat bio profile atau WhatsApp je nombor dekat caption tu. Kita ada juga buat servis mobile datang ke rumah untuk area KL dan Selangor sahaja. Nanti aku akan share package dengan kalender, so korang just pilih tarikh dan masa yang korang free je. Kalau korang duduk rumah jenis apartment atau kondo, korang boleh pilih untuk hantar ke kedai. Kita ada sediakan tempat dekat Setiawangsa. Okay guys, lepas tengok video ni, korang rasa cucian ni dapat berapa bintang? Cuba komen sekali dengan emoji bintang dari level 1 sampai 100, korang nak bagi berapa? Jangan lupa untuk like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.